Hai semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Hari ini kami akan kongsikan ulasan lengkap mengenai Honda Berv 2025, sebuah SUV kompak yang kini menjadi perhatian ramai di Malaysia. Direka khas untuk keluarga dan pengguna harian, Berv ini menggabungkan gaya, keselesaan, dan kecekapan dalam satu pakej yang menarik. Dengan harga sekitar RM139,000 untuk varian iVTE CS CVT, model ini menawarkan nilai hebat bagi mereka yang mencari kenderaan serba lengkap dengan harga berpatutan. Di bawah bonet, Honda Berv 2025 dilengkapi dengan enjin 1.5 liter SOHC iVTEC yang menghasilkan 120 PS pada 6.600 revolusi per minit dan 145 Nm torque pada 4.600 revolusi per menit. Digabungkan dengan transmisi CVT, Continuously Variable Transmission, pemanduan menjadi lebih lancar dan penggunaan bahan api lebih cekap, sekitar 11 km L di bandar dan sehingga 15 km L di lebuh raya, sesuai untuk keadaan jalan di Malaysia. Dari segi saiz, Berv ini mempunyai panjang 4.453 mm, lebar 1.735 mm, dan tinggi 1.666 mm, dengan jarak roda 2.662 mm dan jarak kelegaan tanah 201 mm, menjadikannya sesuai untuk pelbagai jenis jalan di Malaysia. Kapasiti bak pula bermula dengan 223 liter dan boleh diperluaskan sehingga 539 liter dengan tempat duduk barisan ketiga dilipat, sangat praktikal untuk kegunaan harian atau percutian keluarga. Bahagian luarannya tampak moden dengan lampu utama projektor automatik dengan lampu posisi LED, rim alloy Daytona 16 inci, dan roof rail. Bahagian dalam pula menawarkan konfigurasi 7 tempat duduk, sistem audio paparan 9 inci, sistem penghawa dingin digital dengan ventilasi belakang, serta port USB untuk pengecasan. Dari aspek keselamatan, Berv ini dilengkapi dengan dua beg udara SRS, ABS dengan EBD, kamera undur, dan penambat tempat duduk kanak-kanak ISO FIX, memastikan keselamatan keluarga anda sentiasa terjaga. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke Auto Touch Malaysia untuk lebih banyak ulasan dan info terkini dunia otomotif Malaysia. Tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Jumpa lagi di video akan datang.